Apa akan jadi kalau beg anda rosak ketika di airport? 5 minit pertama selepas anda sampai di Jeddah, anda baru sedar sesuatu yang tidak kena. Salah satu tayar beg anda sudah tercabut. Anda pun berkata dalam hati, hai, baru je tiba dah kena dugaan. Tapi tak apalah. 10 minit kemudian, anda cuba tarik juga beg itu. Bunyi krak, krak setiap langkah. Beg itu terhuyuh-hayang ke kiri dan ke kanan, seolah-olah menunggu masa untuk rosak sepenuhnya. Orang sekeliling pun memandang. 20 minit berjalan, pergelangan tangan anda mula sakit. Beg itu semakin berat atau mungkin tenaga anda yang semakin habis. 30 minit berlalu, tiba-tiba tayar kedua pula rosak. Sekarang beg itu bukan ditarik tetapi diseret. 40 minit kemudian, anda terpaksa angkat beg tu. Tulang belakang anda mula sakit. Bicep anda mula lenguh. Setiap langkah terasa seperti satu bebanan. Bila anda keletihan, anda letak saja beg tu, tiba-tiba beg anda pecah. Apa yang berlaku tadi bukanlah semata-mata soal kualiti. Kadang ia hanyalah takdir. Sebab itu dalam setiap perjalanan kita perlu bersedia.